Makan delima. Hari ni kita makan delima. Kita sarapan jus delima. Ambil yang ni merah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, terima kasih atas rezeki yang kau limpahkan. Dia macam ni. Nampak tak? Merah kan? Tak tahu. Pagi-pagi kita minum. Kau nak pergi mana? Aku kat sini. Kamera. Pagi kita minum jus. Kopek dulu. Esok korang kena cari delima lah. Jus delima ni bagus untuk kesihatan. Bagi yang suka je lah. Tak ada paksaan pun. Kalau korang suka makan jus. Kamera. Sini. Masukkan semua sekali. Pagi ni Umi belum sarapan lagi. Nanti Umi pukul 1 abang balik, abang bawa pergi makan. Umi tak masak hari ni. Ataupun Umi masak apa yang lebih kurang je sebab nasi ada dah. Lauk semalam pun ada lagi. Ni masukkan je. Penuh lah ni, nampak? Alah kita puasa Umi. Sorry sayang. Umi nak tunjuk je cara Umi buat. Kalau korang nak masuk sikit-sikit pun boleh. Tapi kalau nak masuk macam Umi, sekali larung suka hati. Nampak tak? Penuh oh. Tamaknya kau. Nanti tak boleh nak tutup. Apalah. Sikit-sikit lah. Okey. Kita tutup. Kita perah. Betul pakai sudu lah pula. Umi kena penganam ni dulu. Lambatnya. Lelah ke blender kan. Keluar je ke tapi tak banyak. Tak puas. Pakai blender ni je lah. Kita cuba pakai blender ni. Boleh tak? Boleh lah. Dia keluar juga dah sikit. Daripada tak boleh. Okey. Nanti dah minum sini. Ni. Dia ada tapis. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sedapnya. Nikmat. Apa jadilah tu ah. Jadi. Boleh pakai ni. Kan? Nak boleh. Dia ada tapis dia sendiri. Jom kita tambah lagi. Kita tengok berapa banyak dia boleh blender. Sedap dah bau. Okey lah daripada kunyah. Penat. Penat nak kunyah. Dia kunyah macam tu. Tapi okey lah. Dia boleh blender. Kau Umi boleh tak sih nak suruh Umi scan saya? Tak nak lah sayang. Umi tengah ngapal Quran. Tak nak lah. Nanti dia datang ke aku. Tak pasal-pasal.
tapi mudah lah. Kalau orang tua kita tak ada gigi kan, dia susah nak ngunyah. Dia nak okey lah ni. Tapis pindah gelas. Tak boleh kau ambil mata sikit sangat kau ambil tu. Korang kena letak dalam tapis. Kena jadi kerja sekali lagi lah. Jadi kerja sekali lagi korang nak minum. Patut kau orang kena keluarkan biji macam ni. Jom kita cuba tapi pakai ni boleh? Jom kita tengok. Habis hari ni eksperimen apa ke? Masuk lagi kau termasuk. Kita masukkan dalam ni. Tengok tapis boleh tak? Supaya tu kecil sangat tapis dia. Dia boleh blender. Tapi dia yang tapis dia tu terlalu kecil. Tapi sesuai lah untuk teh. Kalau nak minum kopi tu sesuai lah. Macam habis baju aku ini. Nak kena pakai tapis buruk tu juga. Baru boleh pakai tapis ni. Tambah sikit kakak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, segarnya. Sedap. Tapi banyak kerja. Habis aku punya apa? Eksperimen. Banyak kerja lah kakak. Tapi boleh lah nak minum. Kita masukkan habis kita blender. Kita cek tapi lain lah. Susah sangat nak minum. Kita masukkan. Nak makan sebiji delima. Sungguhlah susah saja. Nak makan sebutir delima. Kena sabar menunggu di sini. Rasa sedikit segar dahaga. Hilang rasa penatlah tadi. Rasa sikit segar dahaga. Hilang rasa penatlah tadi. Penat berkebun, penat bercocok. Cocok tanam belum tumbuh ubi. Penat cocok dan penat berkebun, penat bercocok. Cocok tanam belum tumbuh ubi. Nak makan hasil belumlah berhasil. Dapat delima bersyukurlah lagi. Nak makan hasil belumlah hasil. Dapat delima bersyukurlah lagi. Masya Allah. Buah delima manis masamnya. Sedap diminum di pagi hari. Buah delima manis masamnya. Sedap diminum di pagi hari. Kulit cantik merah delima. Badan sihat kuat sejati. Kulit cantik merah delima. Badan sihat senang hati. Yelah, badan sihat senang hati. Badan sakit susah hati. Pergi ke kebun mesin rumput. Rumput di mesin tak berjalan jalan. Pergi ke kebun mesin rumput. Mesin diguna tak jalan-jalan. Tak
gerak, nak bergerak tak bergerak. Bateri kena cas 2 lah kali. Sedih tu. Nak bergerak tak bergerak. Bateri kena cas 2 lah kali. Bila nak siap kebut itu, menunggu ubi tak tumbuh-tumbuh. Jangankan ubi batang belum dicocok, pucuk pun tak keluar, tak dapat makan lagi. Sedih. Bangun pagi-pagi ke kebun, bersemangat berhibur hati. Bangun pagi-pagi pergi ke kebun, bersemangat berhibur hati. Sabarlah sayang, nak bersenang-senang bukannya senang, kena bersusah-susah dulu. Masuk ke dalam tekak dah kering, penat dah peluh tak kerang kering. Masuk ke dalam nak berlihat, dampak dia 5 tekak haus nak minum. Dapat buah dia 5 kopek, main pakai tekan tak jadi. Dapat buah dia 5, pakai tekan tak jadi. Membazir piti aku. Campur je dah. Akhirnya blender si kecil-kecil cililah padi. Akhirnya lah blender si kecil-kecil lah cili padi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun kecil dan comel, dialah pembantuku pada hari ini. Walaupun kecil dan comel, dialah pembantuku pada hari ini. Kalau nak harapkan kau nanti, tak guna aku pakai, tak keluar airnya. Tahu tak? Kalau nak harapkan kau nanti, tak guna aku pakai, tak guna airnya. Airnya tak keluar, aku tekan hilang tenaga. Nak minum tak hilang lagi dah haus dahaga. Nanti kan si cili padi juga. Boleh lah. Dapat satu cawan. Tapi ni kena cas. Dapat satu cawan. Dia pakai cas. Dia pakai cas kat depan ni. Tu cas dia. Dia ada bagi cas dia. Dia pakai cas dia. Cas dia ni kocok-kocok je. Kocok-kocok je. Kejap Umi tunjuk. Ni cas dia. Kau cotok je kat situ. Kau cotok di situ. Lepas tu boleh pakai. Tapi sambil cas tak boleh pakai. Sambil ngecas dia tak hidup. Tapi boleh lah. Dia senang nak bawa pergi mana-mana. Dia suka tau pergi ke sana, pergi ke sana. Kenapa ada orang ke kat tepi ni? Aku duduk seorang-seorang ni kan dalam rumah. Habis rumah aku penuh delima. Buah delima manisnya. Manis-manis masam manisnya. Bolehlah pakai. Kemudian ni nak sedap lagi kan? Hambah susu. Kau tak payahlah gerak-gerak, kau duduk setempat je, boleh tak? Susu ni kena ketuk supaya dia tak, bila kita buka dia tak kelembur. Ini pakai susu ni. Ketuk jadi dia tak, bila kita buka tu dia tak melimpah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab kita nak pakai sikit. Kita nak buat dalam 5 campur dengan susu. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak? Dia tak melimpah. Kita buka dia tak melimpah tu pasal Umi tekan tadi. Ya.
Bubur susu. Tertarik mana? Mana tertarik? Mari tarik, kita tarik. Ya. Orang perempuan bagus minum susu. Kita kan dah beranak. Gigi kita tak kuat. Minum susu. Campur delima. Baru kita minum. Sedapnya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya Allah. Sedap kakak. Memang best kakak. Kakak buat. Hilang rasa penat kakak. Boleh belilah blender ni. Minum jus delima. Kalau jus buah-buahan lain pun suka. Dah habis dah. 1 biji delima. Itulah cerita dia. Cerita 1 biji delima. Kisah dia hari ni. Hilang penat rasa setelah penat menjelma. Duduk termenung di dalam rumah, terkurung macam katak tempurung. Dapat buah tenang, peneman hatiku. Habis dah. Tenang, rasa macam ni, tenang. Rasa macam hayal je minum delima ni. Kalau minum delima rasa tenang. Sehayal. Kisahnya 1 biji buah delima dengan blender macam ni. Faham? Kisah dia 1 biji buah delima, 1 blender. 1 hari 1 kali. 1 biji. Kalau nanti petang nak minum lain suka hati. Tenang dah. Hilang rasa penat. Boleh dah. Kita sambung mengemas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sedawa pertama kali dah kenyang. Sedawa kedua Alhamdulillah. Sedawa 3 kau tak faham bahasa ke? Sedawa keempat kau nak mampus. Kau dah tak berani nak kau dah tak nak berhenti makan, berhenti minum. Mentang-mentang boleh tekan kan? Sambil minum kita tekan. Sedap, dia rasa macam bila kita blend lagi tu, dia rasa macam kita makan kita minum creamy. Kita minum creamy. Okay dah. Umi tak jual Umi tunjuk je. Dan barang ni dekat rumah Umi yang pakai. Umi tak jual. Kalau korang nak, boleh je order. Mana tahu Umi boleh tolong order kan. Upah Umi sikit. Ambil gula-gula.